Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai. Hari ini saya nak ajar macam mana nak bagi ubat kepada reptilia. Okey, ini kita sediakan dia punya syring. Pastikan syring tu ada dalam keadaan steril dalam keadaan tidak dijangkiti apa-apa kuman. Sebab ia sentiasa dilindungi. Dan ni kita sediakan jarum pula. Okey, kita ambil kita punya syring tadi. Lepas tu kita pasang kepada kita punya jarum. Pastikan jarum ni ataupun syring tadi tidak ada pecah, tidak rosak, tidak bocor. Dan pastikan gunakan jarum saiz yang betul dan juga syring saiz yang betul. Yang ni saya guna jarum saiz 25. Dan ini pula ialah suplemen atau ubat yang kita nak diberikan kepada reptilia kita tadi. Dan pastikan ubat ni adalah ubat yang sesuai untuk reptilia dan ubat yang betul untuk reptilia. Okey, sentiasa ikut dia punya description, okey, untuk dos. Jangan silap dos. Kalau tersilap dos, risiko dia kalau ada overdose tidak baik untuk kita punya haiwan. Next, kita ambil ubat ke dalam botol. Pastikan tidak pecah atau terkena pada kulit untuk mengelakkan apa-apa komplikasi. Selepas itu, kita draw ubat yang sesuai dos untuk kita punya reptilia tadi. Okey, dah ambil, kita tutup balik untuk keselamatan. Okey, kita cek balik, betul tak dos tu sebanyak mana yang sesuai untuk haiwan kita tadi. Okey, lepas tu kita simpan balik kita punya RR remedy. Okey, ini ularnya kita nak bagi RR remedy menggunakan cara inject ke dalam dia punya muscle yang paling besar. Muscle yang paling besar ni mesti diletakkan pada kiri dan kanan. Itu adalah muscle dia lah. Di tengah-tengah ni adalah muscle yang paling besar dia. Kiri dan kanan badan ular. Tengah-tengah tu dia punya tulang belakang. Tahu tengah-tengah tulang belakang yang tempat yang saya tunjuk ni. Beginilah cara inject. Posisikan dia betul-betul, pegang dengan elok. Dalam keadaan macam ni dia memang akan terasa sakit. Jangan terlalu tekan dalam. Dah inject, simpan balik needle. Okey, terima kasih.